Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama Jabatan Meteorologi untuk laporan cuaca terkini. Berikut adalah carta angin permukaan. Diperhatikan di kebanyakan kawasan di sekitar Semenanjung, Sarawak dan juga Sabah, angin bertiup daripada arah barat daya dengan kelajuan sekitar 10 hingga ke 20 km per jam. Sementara itu di kawasan perairan Phuket dan juga di sepanjang latitud tinggi di Laut Cina Selatan, angin bertiup daripada arah barat dengan kelajuan sekitar 40 hingga ke 60 km per jam. Oleh itu, Met Malaysia telah mengemas kini amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama dan juga kedua bagi kawasan ditandakan kuning dan juga jingga yang berkuat kuasa sehingga ke 17 Julai nanti. Ketinggian ombak juga dijangkakan boleh mencapai 4.5 meter di kawasan yang di kategori kedua. Bagi kesemua kategori amaran, keadaan ini adalah amat berbahaya kepada bot-bot kecil, aktiviti menangkap ikan termasuk juga bagi aktiviti sukan dan juga rekreasi laut. Seterusnya kita beralih kepada tinjauan keadaan cuaca semasa melalui Gema Radar. Diperhatikan keadaan cuaca baik dan tiada hujan di kebanyakan kawasan di sekitar Semenanjung pada ketika ini. Namun cuaca hujan bersama ribut petir masih lagi dicerap terutamanya di Pulau Langkawi, Perlis, utara negeri Kedah dan juga di sepanjang kawasan pedalaman negeri Kelantan, Perak, Pahang dan juga di timur negeri Johor. Kelompok hujan juga akan bergerak perlahan ke kawasan timur Semenanjung. Oleh itu, keadaan cuaca hujan diramalkan masih lagi berpotensi untuk berlaku sehingga ke waktu awal malam nanti, terutamanya di sepanjang negeri Kelantan, Terengganu dan juga sebahagian kawasan di timur negeri Pahang. Seterusnya di Sabah dan juga Sarawak. Pada ketika ini keadaan cuaca baik dan tiada hujan di hampir kebanyakan kawasan di kedua-dua negeri. Namun keadaan cuaca hujan masih lagi dicerap terutamanya di kawasan bahagian Limbang di Sarawak, di kawasan pedalaman dan juga Kudat di Sabah. Keadaan cuaca hujan juga diramalkan menuju ke kawasan timur laut. Oleh itu keadaan cuaca hujan diramalkan akan berlaku sehingga ke waktu awal malam nanti terutamanya di sekitar kawasan bahagian Sandakan. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan pada petang ini. Sebelum berpisah, kami kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama dan juga indeks pencemaran udara di seluruh negara. Sekian sahaja laporan cuaca. Assalamualaikum.